Baiklah, kita akan cuba menyelesaikan masalah example 20. Diagram below shows the net of a cuboid. Kalau cuboid, kita tengok ini adalah net dia. Kalau sini 5, sini pun 5. Dan apabila situ 5, sini pun 5. Tapi 11 tolak 5, 11 tolak 5, 6. So 6 bahagi 2, 3. Sini 3, sini 3. Okey. Jadinya objeknya akan jadi seperti ini. Okey. 5 panjang 5, lebar 5, tinggi 3. Okey, balik pada tu. Jadi kalau kita dapat gambaran tu, isi padu volume sama dengan length multiple width multiple height. So length 5 multiple 5 multiple 3. 5 darab 5, 25 darab 3. Terus tekan kalkulator. 75. So jawapan dia ialah B. Untuk jawapan seterusnya, soalan seterusnya. Okay, soalan 21. Soalan 21. Kita terus tekan kalkulator. Kalkulator akan bantu kamu untuk jawab ni. 10 tolak 2 darab negatif 4 bahagi 4. Tekan kalkulator, muncul nombor 12. Okay. Soalan nombor 22. Okay. In a science quiz, each contestant is required to answer 25 questions. Mana quiz science ni kena jawab 25 soalan. Okay. Jika betul dapat 4 markah, jika jawab salah dapat tolak 3 markah. Okay. Jadi Huiling berjaya dapat jawab 18. Kalau dia berjaya dapat jawab 18, dia dapat markah 4. Berapa yang dia salah? Dia dapat jawab 18 betul. Dia dapat markah, dia kena tolak. Dia tolak dengan berapa? 25 tolak 18. 25 tolak 18 tu. Okey. 7. Jadi 7 soalan dia jawab salah. So 7 darab dengan 3. Yang markah yang salah akan ditolak. So jawapan dia, kalau boleh terus tekan kalkulator, boleh terus 72 tolak dengan 21. So jawapan dia 51. Jawapan markah, berapa markahnya ialah Huiling dapat 51 markah. Itu jawapan dia. Okey, soalan 23 pula. Okay, ini lagi senang. Cuma tekan kalkulator. Kurungan 3 tolak 3 kuasa 2 tutup kurungan kuasa 2. Jawapan dia 36. 0.036. Okay. Soalan 24. 0.036. Kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat square root 0.036. Okey, jawapan ialah 0.1897. Okey, dalam 0.87 antara C. C yang betul, 0.87 dengan 0.2. Okey, next. Soalan 25. Ini cuma tekan kalkulator saja. Pastikan tekan kalkulator. Okey, 64 tambah
tekan kalkulator, square root, cube root, buat kurungan. Okey, baru tekan kalkulator begini. Okey, kena buat kurungan. Kalkulator kamu mesti buat kurungan. Cube root 64 tambah cube root negatif 8 per 27. Okay, jawapan dia 31/3. Jangan lupa kurungan. Jangan lupa buat kurungan, itu penting. Kalau tak tekan kurungan dia jadi lain. Jawapan dia okey, kita berhenti sini.